Alah, anjing tu yang makan. Sebab semalam dah kena distillate. Tengok ni. Tengok ni ajak makan. 1, 2, 3. Oh, is it nice? Yes. Japanese food. Hebat. Yummy. Kan dia lagi kenyang. Habiskan lah nasi tu. Dia makan main malam tadi. Mas. Benar. Alright. Daddy, tak sejuk ke? Sejuk. Tapi dia t-shirt yang ada. Morning. So, korang dah dekat Ginza. Nak pergi Redlow. Dalam 10 minit je. Tak sampai 10 minit, 5 minit dari hotel. Tapi dia buka pukul 11. Now baru 10:30. Morning. Zek. Janganlah marah-marah. Lagi berapa minit je? 10 minit. Okay, sekarang kita nak ke Uniqlo. Oh, dah hijau. Jom. Jalan. Tengoklah Mami. Mami dah macam orang Jepun. Sejuk 14 degree. Ni macam branded punya. Ginza is a Branded punya tempat. Luxury shopping. So, we are Oh, dia ada jugalah vandalism. Dia orang ni berebut ni luggage stroller ni. Tengok Gen Alpha. Gen Alpha, Gen Millennial. Gen Alpha, Gen Millennial. Oh, kita dah sampai dah Uniqlo. Hah? Apa tu? Oh, orang jalan-jalan. See? Ada orang jalan-jalan. Oh my god. Okay, first destination kita dah sampai. Apa dia cakap ni? No sandar, jangan duduk kat sini. Jom. So, kita nak cari baju siapa dulu ni? Baju Daddy. Sekejap Kamera sebelah sana. Baju Daddy dengan Isaac sekali cari baju. Mami dengan Ivy cari baju. Okay, Mami dengan Ivy, Daddy dengan Isaac. Jom. But I think I want to buy coffee first. Hayo. Wah, tak gayat ke Ivy? Isaac. Tengok tu. Kejuran. Salda. Set TV ni. Senyum bos. Tada.
Surprise. Kita orang shopping baju kat Uniqlo. Kami lama lagi. Macam mana nak pergi GU On Onizuka. Kami tengah buat payment ni kat dalam. Sejuk semua orang pakai sweater. Ni brother ni pakai sweater. Tapi tengoklah daddy. Hai. Orang dipit. Orang dipit. Aduh hai. Banyak sangat rules. Ni tak boleh, ini tak boleh. Kamera tak boleh. Nak tengok tak pokok autumn macam mana? Pokok autumn ni bila musim autumn dia jadi colour orange, colour merah. Tada. Tengok daun ni. Autumn ni dia merimbun Dia jenis merimbun. Ni pun pokok autumn. Inilah bila kita kata bila musafir tu muncul perangai sebenar. Inilah perangai sebenar. Tengok gambar. 1, 2, 3. Ivy. Love mommy. Love mommy. Love mommy. Sorry dengan Ivy, say sorry dengan Isaac. Isaac say sorry dengan Ivy. Promise together, jangan marah-marah, jangan bergaduh. Promise together. Isaac cakap Isaac promise tak gaduh-gaduh. Gaduh. Ivy promise Ivy. tak gaduh dengan Isaac. Gaduh dengan Isaac. Mami promise tak marah-marah. Boleh kita enjoy Japan, okay? Janji, okay? Okay. Nampak? Dia tak buat promise apa-apa. Dia tak buat promise apa-apa. Sini. Nampak Uniqlo. Oh, tapi tak apalah. Dia ada. Jom. Okay, kalau kita claim tax free tu dia akan bagi something. Dia akan bagi something. Tengok dia apa tu? Surat tu dia tulis apa? Tengok aja, tunjuk. Free gift. Oh, free gift. Okay, begitu kah? Oh, apa tu? Macam Uniqlo kot. Apa? Mari gelap, cepat. Apa? Total damage. Ooh. 42,000. Yeah. Ganti Ani. I'm not sure. Nanti kita tengok. Nanti kita explore what is this. So, kita orang dah habis shopping dekat Uniqlo. Habislah dalam 2,000. Tadi kan dah record. 40 lebih yen. Daddy, kita betul ke ni? Dia kena lalu sini. Maybe we should. Mandalat. Then we are going for lunch dekat somewhere in Japan. Tak tahulah Liminya buat itinerary. Kita ikut je dia. Tapi something yang impressive ialah orang-orang Japan ni semuanya handsome dan cantik. Kita kena FOMO ni. Kenapa dia orang beratur? Oh my god. Kita kena beratur ke? So diorang ni handsome dan cantik. Lepas tu fashion diorang macam another level. Okay, see you. Bye. Ada orang beratur banyak. Ni diorang nak pergi makan tadi.
Sebabkan cuaca sejuk sangat, pasalah rasmi. Aizat, tarik Aizat punya tu, saiz tu. Oh, nampak sangat baru. Ivy pun baru. Ya Ivy, tunjuk. Wow, cantiknya, pink-pink. Dah, jom. Aizat punya blue black, Daddy punya blue. Come, smile. One, two, three, Ivy. Ya Allah. Makan kita masih sejuk. Oh, tu sebenarnya tu timer lah. Dia ingat 11. Oh, makin pendek. Mami memang takkan drive lah yang kat tengah-tengah town ni. Okay, let's go. Ivy punya hidung dah merah. Cepat. Dia nak stop dia tu. Kat bawah jambatan. Dia punya underground. Kat underground bawah flyover tu dia clear lines. Kan? Kita bukan dekat bawah jambatan. Kita dah dekat tempat malam. Underground. Tu, nampak ni. Halal Wagyu Ramen. Shinjuku Tea. Yum, yum, yum. Cik dia. Tadi masa kita orang kat unit low, lift penuh sangat. Tapi dia halau semua orang sebab dia nak bagi budak ni masuk. Budak semua yang orang yang berstroller. sihat-sihat tu Dia yang boleh guna escalator. Sumimasen. This is for you. Apa benda tak kan? Impressive. Ni kita nak makan our first Japanese. Japanese restaurant lah kat sini. So, Nice. tapi turun. Turun. Oh, siap lilit. Palestine. Mana suka? Okay. Dust on your sneakers, Yum, yum, grass yum. on the ground, plum juice on your lips. You spin me around. You say it's too sour, I say it's just Yes, sir. wild. We swallow the pits like reckless children do. Back porch swing creaking. Dia suka apa? Hair both for the roadside fruit. Kasut ni, integrated. Ya. Dia kasut, sorry. Ini green tea lagi. Tastes like wild. Tengok ni, Aizat ada berapa poket. Tengok ni. Tengok ni, Mami dan Daddy Aizat ada berapa poket. 1, 2. Got 2 more inside kan. 3, 4. So nice. Air pun kita kena. Yum. Perfect. And for the Wagyu, You drink a little bottle. sure. So like it's No, you already got lagi. so I'm gonna be talking to you. So would you like it to be medium rare or like well done? Lagi. Well done. Well done for you. And I'm going to talk to you now. Say no. Kesho. Well done. Jangan tak ada api ni. Ni wasabi kan? Nanti kita nak pergi dekat dia punya farm. Wasabi farm. Pegang wasabi. Lagi. Tak masalah kalau kat Tokyo pun dah sejuk macam ni. Cik. Ni gepai. Nak air. Sekejap. Oh.
Jatuh. Sedap. Minta tukar. Tak kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi, sekejap lagi. Makan. Thank you. Grass on the ground, plum juice. Abi jangan ajak cakap thank you kat kakak tu. It's just wild. Good job. Follow the pits like Thank you. window, back porch, swing creaking, dusk in your hair, bowl full of roadside fruit, love in the air, seat on the wooden floor, foot on the rail. You pull me close at midnight, whisper, tell you taste like wild plum, tangy, sweet and wild as plum. Running down my thumb, don't clean it, let it numb. If this is all we ever become, I'm okay with just this plum. You taste like wild plum, tangy, sweet and wild as plum. Running down my thumb, don't clean it, let it numb. If this is all we ever become, I'm okay with just this plum. 2,000 yen. 500. Oh, kami dapat voucher 2,000 yen. 500, 500, 500, 500. So next time datang boleh guna voucher tu. Tak ada validity. Dia datang bila dan dapat stiker. Ya. Oh, very supportive oh. Hey, very supportive ah. Ni. Ni. Very supportive ni. Pusing. Pusing. Oh my god, Daddy. Jalan, dia tutup jalan. Kenapa dia tutup? Ah, dia macam car free. Daddy, sejuk sangat. Aku relax je. Mami dah tak rasa hidup. Jangan leka. Daddy kan? Ada celebrity. Weekend. Yeah, semua orang bercuti kan? Are you happy? Yeah. Kita kenal. Kita akan cross the road. Kita akan ke kanan. Kanan. Cross the road. Kanan. Crossing the road like a fashion show. Nasib pula dia pakai baju baru tu kan. Kalau tak pakai baju hitam. Yang paling penting kita potato kat sini. Sekarang ni kasut Isaac dia tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Potato cantik. So, in conclusion, we are the tiny potato here. Macam makcik-makcik dengan pakcik-pakcik kat sini macam sangat fashionista. Okay? Alimin dengan nasib baik dia boleh bakar ni. Kalau tak dia macam tak tahu lah nak cakap macam maid ke. Okay, maid tu lagi cantik lah kot ataupun lagi handsome kan. Oh no. Terus je. Tengok police station di Chopin. Bunyi cross road. Bunyi traffic light. 信号変わります。ご注意ください。赤信号になります。歩行者の方ご注意ください。 When our flowers sparks
Are you okay, babe? Sankyu? Where is Sankyu? I cannot see. Jangan tengok atas sangat. Oh, okay. Dia dengan kasut yang macam tak ada masa depan. Kasut tinggi. Kasut tak ada masa depan ni. Rasa dah ada pinggir ni. Orang lain punya kasut macam cantik-cantik. Dah ready pun. It's like a vintage camera. Yes. This one is all Kodak film, is it? Film, yes. This one and this one. Film, yes. Oh, okay. Tengok ni 29,000 je. Tapi Kodak lah There is in Amazon, you can get XD card reader. Oh, Yes, SD card reader. yes, Okay. SD card reader. But we don't have that. But Okay. You can get. Yes. Dia macam putih-putih je sikit. Dan Very old. Ah. 60, 63. How much is one? Very low Very low. megapixels. Kan This dia one nak is tengok tempat lain dulu. 2003 model ni. Dia nak ni. Sabar jap, Mami tengok yang lain dulu. This is autofocus and old model. Hi. Yang ni sama je. This one for iPhone. Oh, And okay. this camera can use this adapter. No, this is SD card. Oh, this one is SD card. Yes. Okay, this one SD card. Morning. No No, ni. yes, this. You can. You Asyik. can. Ni boleh terus kat Download. sini. Cepat tu. Nah dia pergi kat sini pula. Download. Cepat tu. So nice. Yang this one right? This one This come one. with SD card. Yes, SD card. SD card. We get the SD card also. Yes, This one? Included? include include SD card, SD but card. this is 50, 100. 50. 50 under 1,500. 500. 1,500. Oh, okay. Not so. Tapi yang ni cantik lah. Ini macam tu. Fujifilm camera dapat 25,000 je. So, Tu kita pergi cari. Kita tengok dekat ni lah. Di kamera lah. Okay, jom. Azad, so how? Kat sini pula kita. Ni. One piece. Ya, ni lah. Dia kena pergi cuci lah ni. Dia pakai turun. Mam tengok ni. Tak. Cantik tak? Ivy nak rasa tak? Strawberry lagi sedap. Isaac's first phone and second camera. Show mommy. Yeah. This one. Alright, right back. Tanong? Take the picture. Take mommy's picture. Jom. Tolong.
Kalau Tak payah ketat pun tak apa. so 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah ni. Macam Semua gambar mami je tu. ni, situ ni. Wow, cantik. Ivy bersama daunnya. Ivy Lift lah. Yelah, Ivy dan Ivy leaf. Ivy punya lift lah. Ivy punya lip lah. Yeah, nama daun ni Ivy. Same like you. Dalam TV pun yang ingat tak cerita yang rambut macam daddy tu, nama dia Ivy juga. Oh. Daripada kamera kalau tak rasa lagi macam mahalnya, expensive. Tengok. Oh, this is the bigger one. Jadi aja ni. No, this is not. Is it? Ada Yelah. Tengok apa? tengok ni. Ivy, this is you. Have you seen here? Boleh? Kita take picture. Dah sampai on cloud. Tapi tak boleh masuk. Ivy kamu Tiket habis. Number habis. TV. Boleh cakap? Harajuku. Tapi same system, so it is already finished for today. No. Rani juga lah. Paling suka lah cerita dia. Tapi lawa tu kasut tu. Mami nak. Bertembak lah. Panjang lagi hayat dia. Besok pagi lah. Kita tengok Onizuka Red. Beratur-ratur orang. Aduh. It's too late. So kita dapat lah. Betul. Betul. Oh ni, spek. Ha? Ah. I'm not in the mood already. Nak tengok je. Nak lah. Sejuk. So sejuk. I tak gambar. I'm expecting. So kita orang dah nak on the way balik. This is Ginza Town. Dekat-dekat nak malam lah. Dah malam ni dah situ. Jadi kita perasan bangunan dia memang macam usually satu bangunan dia punya. Tak ada syah-syah. Ivy pun dah tidur. Yeah, baby. Isaac very low battery. Okay, bye. See you tomorrow. Zas.